Filariasis lymphatic adalah jangkitan parasit bawaan nyamuk. Jika tidak didapati dan tidak dirawati, ia boleh menyebabkan kecacatan teruk pada badan dan akan memberikan impak kepada kesihatan auda. Penyakit ini berjangkit melalui gigitan nyamuk betina yang menjadi bawaan cacing microfilia, iaitu jenis Brugia malai yang lazim di Asia. Cacing parasit ini berupaya hidup di dalam tubuh badan manusia selama 6 ke 8 tahun. Cacing parasit ini akan membiak berjuta-juta anak cacing microfilia ke dalam saluran darah dan seterusnya menyekat sistem limfa. Nyamuk ini akan menggigit individu yang telah dijangkiti dan membawa cacing microfilia daripada darah individu yang dijangkiti. Microfilia ini akan masuk ke dalam perut nyamuk dan kemudian berpindah ke kepala dan mulut nyamuk. Nyamuk tersebut kemudian akan menggigit individu lain. Tanpa rawatan, LF boleh menyebabkan pembengkakan teruk pada badan yang boleh membawa kepada komplikasi seperti limfedema dan hidrosili, menyebabkan kecacatan teruk dan ketidakupayaan kekal. Usaha bersama di peringkat individu dan komuniti adalah sangat penting dalam menangani penyakit ini. Langkah-langkah mudah boleh diambil untuk mencegah pembiakan nyamuk dan mengurangkan risiko gigitan nyamuk. Untuk mencegah pembiakan nyamuk, adalah penting untuk menghapuskan air yang bertakung, membersihkan longkang dan saluran air, membuang bekas yang boleh menakung air, serta memastikan kawasan persekitaran adalah bebas daripada tempat pembiakan nyamuk. Bagi melindungi diri daripada gigitan nyamuk, orang ramai digalakkan untuk memakai pakaian berlengan panjang dan berwarna cerah serta menggunakan ubat penghalau nyamuk ketika melakukan aktiviti luar. Adalah juga dinasihatkan untuk mengelakkan aktiviti luar pada waktu nyamuk paling aktif. Pada tahun ini, Kementerian Kesihatan menjalankan pusingan kedua Transmission Assessment Survey (TAS2) sebagai sebahagian daripada program penghapusan filariasis lymphatic kebangsaan Brunei Darussalam yang telah bermula sejak tahun 2013. Transmission Assessment Survey (TAS) ialah satu kaedah untuk menilai sama ada program penghapusan filariasis lymphatic kebangsaan telah berjaya dalam menghentikan penularan penyakit ini di negara Brunei Darussalam. Ianya dijalankan ke atas murid-murid tahun 1 dan tahun 2, di mana sampel darah akan diambil dari hujung jari, iaitu kaedah sama yang digunakan untuk pemeriksaan paras gula dalam darah, untuk diuji menggunakan peralatan khas iaitu Brugia Rapid Test. Keputusan ujian akan diketahui dalam masa 20 hingga 30 minit. Prosedur TAS adalah cepat dan selamat dan dilakukan oleh petugas kesihatan yang terlatih dan berpengalaman. Sekiranya keputusan ujian menunjukkan tanda jangkitan, pihak Kementerian Kesihatan akan menghubungi auda untuk rawatan. Selain itu, rawatan pencegahan juga akan diberikan kepada ahli keluarga yang serumah. Kementerian Kesihatan menyeru semua ibu bapa, penjaga dan masyarakat untuk menyokong inisiatif penting ini. Bersama, kita dapat membantu negara Brunei Darussalam dalam penghapusan jangkitan filariasis lymphatic, satu langkah penting untuk masa depan kesihatan awam di negara kita.